Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Kembali lagi ke segmen kita, iaitu segmen podcast TV AZ at PBIKL. Baiklah. Hari ini saya berbesar hati kerana menerima kehadiran seorang insan seni yang tidak perlu diperkenalkan lagi dalam industri hiburan tanah air, iaitu saya bersama dengan Datuk Tony Yusof. Baiklah. Saya bukan Datuk, Encik dah cukup. Okey, baik, Encik Tony. Okey. Beliau merupakan antara figura yang telah mewarnai dunia lakonan Malaysia selama bertahun-tahun dan meninggalkan kesan yang mendalam menerusi pelbagai karya yang dekat di hati masyarakat. Pengalaman, dedikasi dan sumbangan beliau terhadap industri seni menjadikan beliau antara nama yang sentiasa dihormati dan disegani. Baiklah, Encik Tony, boleh saya teruskan dengan soalan yang seterusnya? Silakan. Okey, baik. Sebelum itu, saya ingin bertanya khabar. Apa khabar Encik Tony? Khabar baik, sihat-sihat sentiasa, so far so good. Saya datang ke PBIKL ni pun sebab sempena nak promote satu drama TV3 yang saya ada terlibat sekarang ni. Okey, baik. Boleh Encik Tony promote drama tu? Drama tersebut tajuk dia Yes Captain Zul Aryan. Oh, yang tengah di promote dekat tengah di promote, ya. Dan kita masih lagi belum habis, penggambaran belum habis lagi, belum siap, masih lagi ongoing, tapi akan habis dalam bulan 6 yang akan datang ni. Okey, baik. Jadi soalan saya, apakah cabaran terbesar yang sedang dihadapi oleh industri seni pada masa kini bagi pandangan Datuk? Okey, cabaran paling besar dan yang paling ketara pada saya sekarang ni adalah kita sekarang ni, walaupun industri seni Malaysia dah kian meningkat daripada, contohnya saya dah terlibat dalam bidang ni dah 22 tahun. Ini tahun ke-22 saya. Dan apa yang saya sendiri boleh lihat, perkembangan tu memang ada. Kita ada ada improvement. Cuma pada masa yang sama juga improvement daripada negara-negara jiran. Saingan kita makin kuat. Kita makin maju, tetapi saingan tu pun makin bertambah juga. Jadi kita tak boleh nak ketinggalan saingan. Kita kena ke depan juga sejauh mana yang kita boleh. Kerana kita mempunyai banyak, sebagai negara yang muhibah, kita ada banyak cerita sebenarnya. Jadi cerita kita ni perlu diceritakan kepada dunia. Dan bagi saya, cabaran kita bermula daripada berapa dekad yang lalu tau. Sebab saya, daripada pengalaman saya sendiri, contohnya saya daripada bidang sains. Saya daripada sains stream masa saya sekolah dulu. Jadi saya ingat lagi semasa saya kat sekolah dulu, macam bidang seni tu macam dipandang rendah sikit berbanding dengan bidang dengan sains stream. Aliran seni tu macam orang macam, kalau student yang tak berapa pandai pergi ke aliran seni, yang pandai pergi ke aliran sains. Bagi saya itulah satu pendekatan yang tak berapa betul. Sebab benda tu macam memperlekehkan dan sedikit sebanyak menghinakan kesenian kita. Sebenarnya seni tu kita tak boleh nak pandang rendah. Sebab sebagai manusia, seni adalah benda yang mengasingkan kita daripada binatang. Binatang je yang tak tahu seni. Manusia tahu seni. Jadi itu yang, kalau kita tanpa seni, siapakah kita? Jadi seni tu tak boleh nak diabaikan juga. Sains tu penting, tapi seni tu pun, seni dan budaya itu penting juga. Jadi kalau boleh, keseimbangan kena ada lah di antara sains dan kesenian. Bagi saya. Ya, jadi sebenarnya seni ni bukanlah, memang betul. Seni orang sekarang pun still anggap seni ni macam untuk budak-budak kelas belakang, budak-budak yang macam tak berapa ni kan. Tapi sebenarnya seni ni membantu lagi-lagi untuk industri seni Malaysia kita ni kan, untuk naikkan, untuk sebenarnya benda yang tak berkena. Contohnya syarikat-syarikat besar yang nak buat annual dinner lah, nak buat kempen-kempen yang menjolok mata, kempen-kempen yang mengambil perhatian orang ramai. Contohnya memerlukan impak seni sebenarnya. Kalau you tengok iklan, you tengok promotion produk apa-apa, semua melibatkan, ada banyak nilai kesenian di situ sebenar-benarnya tanpa kita sedari. Tanpa grafik yang cantik, tanpa persembahan yang cantik dari segi nilai seninya,
message tersebut tak akan disampaikan, tak akan sampai ke target. Jadi sebenarnya seni tu secara tak langsung, secara kita tak sedar, Betul. adalah sepenting teknologi yang kita nak utamakan sebenarnya. Jadi seni ni sebenarnya kat mana-mana ada. Kat mana-mana Tanpa ada. kita sedar Contohnya pun sebenarnya ada. muzik. Betul. Muzik adalah kesenian. Kalau kita nak memperlekehkan kesenian, maka rakyat kita atau masyarakat kita tak akan membesar dengan lagu, tak akan membesar dengan muzik contohnya. Cuba you bayangkan dunia ataupun kehidupan di mana tak ada muzik. Bukankah bosan dan tak ada mana betul, kehidupan kita? Contohnya. Jadi kesenian adalah bagi saya sepenting kita punya apa yang kita nak kejar dari segi ilmu pengetahuan, kesenian itu tak boleh ditinggalkan. Betul. Ilmu pengetahuan tu seiring dengan seni. Saya percaya itu. Ya, betul. Ya. Jadi baik Datuk. Saya tak. Sorry. Baik Encik Tony. Ya, saya. Okay. Memandangkan kita dah ala-ala dekat PBIKL ni, Ya. apa pandangan Datuk tentang sambutan PBIKL tahun Datuk ni? lagi. Berapa kali you cakap Datuk? Minta maaf. Okey, tak apa. Dia satu doa. Mudah-mudahan akan dapat Datuk kejap lagi. Okey, ini merupakan kali pertama saya datang ke PBAKL. Saya sebelum ni dah tahulah akan apa tentang kewujudan PBAKL ni, tapi saya jenis orang yang macam susah nak pergi ke tempat yang ramai manusia. Betul. Tapi sebenarnya saya memang suka membaca. Saya memang daripada dulu, sebab saya membesar, saya dilahirkan dan saya membesar dalam era tak ada internet. Di mana kita selain daripada tengok TV yang tak banyak channel ni pada masa tu, kita menggunakan membaca sebagai nak untuk menghiburkan diri, dan kita nak escape kejap sebab kita duduk kat kampung. Macam mana kita nak tahu dunia kat luar tu macam mana? Melalui pembacaannya lah. Jadi saya teruja bila saya datang ke PBKL walaupun saya datang untuk promote drama, tapi bila kita tengok orang ramai datang untuk pesta buku, satu pesta yang benda yang baik. Jadi bila kita tengok anak-anak muda kita datang ke pesta yang macam ni, kita suka tengok. Maknanya masih ramai lagi orang masyarakat Malaysia kita yang masih membaca. Dan itu membaca adalah bagi saya satu antara nilai yang tertinggi sekali untuk manusia, untuk kita lah, sebab melalui membaca kita dapat menimba ilmu. Dan melalui membaca kita dapat memahami budaya-budaya orang lain yang berlainan daripada budaya kita. Jadi Encik Tony kata tadi Encik Tony minat membaca buku. Jadi buku apa tu? Saya masa saya kecil dulu saya suka membaca kebanyakannya naskah-naskah bahasa Inggeris lah. Masa saya kecil dulu Charles Dickens, semua yang macam mana nak cakap, dia macam saya banyak baca novel, penceritaan, sebab novel ataupun cerita tu membawa saya ke dunia ataupun alam. Betul. Ataupun dimensi yang lain. Tapi kebelakangan ni saya pernah baca ada salah seorang author kita ataupun pengarang kita yang lokal, nama dia Hannah Alkaf. Tapi buku beliau adalah berbahasa Inggeris. Tajuk dia adalah The Weight of Our Skies. And itu antara pembacaan saya. Saya dah baca buku tu dah 2 tahun yang lalu dah. Tapi bagi saya antara naskah kita yang terbaik, yang macam sebab dia cerita dia fiction, tapi cerita yang mengisahkan seorang budak perempuan yang terpaksa mengharungi minggu Mei 13. Minggu yang jahanam tu. Untuk dalam sejarah Malaysia kita. Jadi dia menarik, dia punya penceritaan dia sangat-sangat menarik. Dan dia menggunakan unsur sejarah untuk menyampaikan cerita tu. So itu antara favorite naskah saya. Dan seorang lagi yang saya minat membaca adalah Nizam Bakri. Nizam Bakri dia punya, yang saya suka buku beliau bertajuk Pecah. Dia cerita dia pasal kalau kita nak samakan dengan pasal perompakan bank, macam tu. Jadi saya suka dia punya elemen jenayah dia ada kat situ. Dia thriller. Itu antara ataupun pengarang favorite saya yang lokal, Nizam Bakri. Okey, baik. Baiklah. Terima kasih Datuk kerana sudi. Datuk lagi. Amin.
Terima kasih Encik kerana sudi meluangkan masa bersama kami Okey. dan juga memberikan perkongsian bermanfaat. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sesungguhnya perjalanan dan sumbangan beliau dalam dunia seni bukan sahaja menjadi inspirasi kepada generasi pelakon hari ini, malah turut menjadi sebahagian daripada sejarah perkembangan industri hiburan negara. Jadi kepada para pendengar, semoga perkongsian yang dibawakan pada hari ini memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Dan jangan lupa semua, marilah kita semua datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun. Jom sama-sama grab buku, novel, komik, semua ada kat sini. Korang boleh jumpa dengan autor-autor yang korang gemari pun semua ada kat sini. Dan pelakon-pelakon pun ada tau. Kalau korang tak stay tune, korang akan terlepas semua benda ni. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Malaysia membaca merayakan buku. Sekian, terima kasih. Bye bye.